Assalamualaikum. Ni mak nak tunjuk cara mak buat kuih bakar ya. Ni Aida pandan cawan benar ha. Satu cawan ya Aida pandan. Ni mak tambah warna hijau lah. Mak bu santan ni, santan satu cawan, lepas tu air masak satu cawan ya. Dia lemak. Kalau santan pekat. Cawan air. Nanti mak blender semua ni ya. Gula pun satu cawan. Ya. Telur 3 biji. Telur 3. Tepung gandum ni pun 2 cawan ni. Ya. Semua mak blend ya. Senang. Okay, mak blend ya. 2 cawan tepung gandum tadi kan. Mak blend habis lah. Ya. Ni mak tambah margarin ya. Mak lupa nak buah tadi margarin. Ya. Buat dalam habis kurang dalam anggaran je lah. Anggaran dalam 2 sudu kot. Ni tambah sikit lagi. Ya. Kalau nak suka pakai sudu, 2 sudu lah. Mak ni agak-agak je. Orang lama kan biasalah. Agak-agak je. Okay, nak blend lagi ni. Ya. Ni mak dah siap blend ni, mak tapis ya. Acuan dia apa dia punya bahan dia ni. Okey. Cantik. Acuan ni tadi mak dah panaskan 5 minit ya. Ni mak nak dah taburkan minyak semua tadi. Minyak margarin ya. Sama dengan minyak biasa. Ni mak masukkan dia punya bijan ya. Bijan ni buat 2 tempat lah. Atas satu, bawah satu kan. Ni mak nak tapis lagi sekali ya. Ni mak tabur lagi bijan sikit lagi atas ya. Okey. Ni nak bakar lah dah. Dia bakar dia dalam oven ya. Ni dah masuk oven. Nak bakar selama 100 darjah Celsius dengan 1 jam masa dia ya. Ni dah masak dah 1 jam. Mak tengok dah masak ya. Ni nak angkat lah. Ya. Inilah hasilnya kuih bakar mak ya. Mantap.